5 kelebihan simpan duit raya anak dalam bentuk emas. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan anda. Yang pertama, emas melindungi nilai daripada inflasi. Lindungi duit anak kita daripada inflasi. Dia akan membantu mengekalkan nilai duit walaupun harga barang naik. Emas biasanya ikut meningkat dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, simpanan jangka panjang anak dalam bentuk emas. Duit raya yang ditukarkan kepada emas boleh jadi simpanan untuk masa depan anak, seperti untuk pendidikan ataupun keperluan yang penting. Yang ketiga, elak duit raya anak cepat habis. Jika dalam bentuk tunai, duit raya mudah habis untuk jajan ataupun mainan. Emas pula biasanya akan disimpan lebih lama dan bertahan. Yang keempat, disiplin menabung sejak kecil. Bila anak tahu duit raya mereka disimpan dalam bentuk emas, mereka belajar tentang kepentingan menyimpan dan menghargai wang. Yang kelima, nilai boleh bertambah dalam jangka masa panjang. Harga emas cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Simpanan kecil hari ini boleh jadi lebih bernilai pada masa depan. Ia akan berguna untuk anak nanti. Mulakan hari raya ini, daftar akaun emas Gap untuk anak. Untuk bawah 18 tahun pun boleh buka akaun emas. Dan simpanlah duit raya anak dalam akaun emas tersebut setiap tahun ataupun bila dapat duit saja. Tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing tuan-puan untuk alihkan duit raya anak ke dalam bentuk emas. Cuba follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.